بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israil abras wa aqra wa a'ma arada Allah an yabtaliyakum fab'atha ilayhim malakan فأتى الأبرص وقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذر منا فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشرا. فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذر منا فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بإذن الله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر.
Faqala in kunta kaziban فَطَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الْأَقْرَعُ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَطَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وأتى الأعمى في صورته وهيئته وقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنه وسخط على صاحبيه أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis panjang ini adalah hadis yang kita biasa dengar. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata sesungguhnya ada 3 orang laki-laki daripada kalangan Bani Israel. 1 orang abras, iaitu berpenyakit sokok. 1 orang akra, iaitu kepala botak. 1 orang a'ma, mata buta. Nabi SAW cerita di dalam satu hadis, dan hadis ini muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan ini hadis sahih. Nabi cerita tentang 3 orang pemuda daripada kalangan Bani Israel yang mereka 3 ni Allah uji dengan benda yang mengaitkan. 1 diuji dengan sakit sopok, sakit kulit. Kulit jadi bertampung-tampung. 1 diuji dengan botak, rambut tak tumbuh langsung di kepala. Dan 1 diuji dengan mata buta. Aradallahu an yabtaliyahum fab'atha ilaihim malaka. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata Allah nak uji 3 orang laki-laki ni dengan penyakit-penyakit ni. Lepas tu Allah uji pula selapis lagi. Allah hantar malaikat dijumpa 3. Fa'atal abras, apabila malaikat ni pergi jumpa yang penyakit sokok. Malaikat tanya kawan yang penyakit sokok ni. Malaikat kata, ayyu syai'in ahabbu ilaih. Malaikat kata dekat dia, apa yang paling suka dalam dunia? Malaikat pergi jumpa yang kena penyakit sokok, kulit tu bertampung ni. Malaikat pergi tanya dia, kalau Tuhan bagi hang minta satu benda, dan benda tu Tuhan akan makbul, hang minta apa? Sudah tentulah jawab. Yang penyakit sokok ni, dia kata, launun hasanun wa jildun hasan. Aku lain tak nak. Aku mau 2 benda. Yang pertama, bagi dekat aku warna kulit yang cantik. Dan bagi dekat aku kulit yang sihat. Aku nak tak yang tu aja, sebab yang lain semua okey dah. Cuma aib aku yang tu aja. Aib apa? Aib aku, kulit aku ni bermasalah. Kulit tak sihat dan dia jadi warna kampung-kampung. Kalaulah Tuhan bagi dekat aku satu peluang, minta Tuhan akan makbul, aku nak minta hal ni satu aja. Minta bagi kulit aku ni jadi sihat dan tak berkampung-kampung dah. Itu saja aku nak.
Wa yadhhabu anni alladhi qad qadira linnas. Supaya ni benda yang menjijikkan orang terhadap aku ni hilang. Aku berasa tak syong sungguh. Dia kata orang main nak salam dengan aku, dia pasti boleh nak lari. Dia kena penyakit sopok, muka, tangan, badan, kaki semua bercampur-campur. Orang duk salam, main tang dia buat tunduk ikat tali kata tuang dia duduk je. Jadi tak mau nak salam. Kenapa? Kerana penyakit sopok tu dia kata menyebabkan orang ni berasa jijik dengan dia. Maka dia tak tahan dengan benda ni. Jadi mental torture dekat dia. Jadi satu tekanan, perasaan pada dia. Orang tu tunjuk tak suka kat dia, tak mau nak bersalam dengan dia, tu nak kona lari daripada dia. Benda ni jadi satu tekanan pada dia. Jadi torture dekat dia. Maka dia harap sangatlah kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi hilang benda ni daripada diri dia. Kata Nabi SAW, famasah. Malaikat pun pegang badan dia kena sopok ni, sapu satu badan. Fazahaba anhu qadr. Hilang serta-merta sopok daripada kulit. Malaikat yang main ni, dia tak tahu siapa. Malaikat yang tanya dia, kalau sekiranya hang diberi peluang minta satu benda dan Tuhan nak makbulkan permintaan hang, nak minta apa? Dia kata aku minta bagi hilang penyakit sopok ni. Aku tak tahan dah manusia tu pandang jijik dekat aku. Malaikat pun dengan tangan dia yang mulia, dia sapu badan penyakit sopok ni, hilang dandan. Masa tu juga hilang. Wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Serta-merta tu juga kulit jadi sihat elok, warna kulit dia jadi elok. Jadi lagu orang biasa, hilang terus penyakit sopok ni. Lepas tu malaikat kata dekat dia, fa'ayyul mal ahabbu ilaih. Malaikat kata, lah ni kalau sekiranya hang diberi peluang untuk minta harta, apa hang mau? Kalau sekiranya hang diberi satu peluang, minta harta, minta kesenangan, hang nak minta apa? Qala al-ibil. Dia kata, kalau boleh bagi unta. Kalau boleh, dia kata bagi ibil. Orang Arab ni dengar dia, unta ni saja pun nama macam-macam. Ibil pun unta, naqah pun unta, ba'ir pun unta. Dia unta umuk ni panggil ni, unta umuk ni panggil ni. Orang Arab ni unta tu saja ada berapa nama, ada 7-8 nama ada dekat unta. Maka apabila dia minta unta, Allah Subhanahu Wa Taala pun izin kepada dia, maka diberikan kepada dia fa'u'tiya naqatan usyara. Diberikan kepada dia naqah, seekor unta yang usyara, yang tengah mengandung. Bagi kat dia unta ada tunggu hari nak beranak aja. Bagi unta macam tu dah. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat doa dia, malaikat kata mudah-mudahan Allah berkati kamu dengan. Macam tu aja dia. Kemudian Nabi kata fa'atal aqra. Kemudian malaikat ni dicari pula kawan yang botak. Macam tu jugalah malaikat tanya dia, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apakah benda yang hang suka? Kalau sekiranya Tuhan nak bagi, hang minta Tuhan nak bagi, hang nak minta apa? Kata dia, sya'run hasan. Aku nak minta kalau boleh bagi rambut elok. Dulu lumuk ubat ni macam-macam. Kuih duk lumuk bukan kuih tubuh, dia kuih marli. Ya. Kuih duk lumuk, kuih duk marli. Kuih duk lumuk, kuih duk marli. Dia kata lah ni lagu ni lah. Kalau dia beri peluang aku suruh minta, aku nak minta satu lah bagi rambut ni elok. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadira linnas. Dia kata kalau boleh, dia kata bagi penyakit ni, penyakit botak kulit marni ni, sampai orang duk pandang jijik dekat aku ni, bagi penyakit ni hilang daripada aku. Famasaha. Malaikat pun gabung kepala dia dengan tangan malaikat yang mulia ni, fazahaba anhu, hilang botak tu,
Mai balik wa u'tiya sya'ran hasanah. Mai rambut tumbuh lebat bukan main punya. Dan macam tadi juga malaikat kata fa ayyul mal ahabbu ilai, apakah harta yang hang mau kalau sekiranya Tuhan nak bagi dekat hang nak apa? Kata botak ni al-baqar. Dia kata aku mau lembu. Fa u'tiya baqaratan hamilah. Maka diberikan kepada dia lembu yang tengah mengandung. Lembu yang tengah bunting. Lembu yang hamil. Begitu. Wa qala barakallahu laka fiha. Malaikat macam tadi juga, malaikat kata mudah-mudahan Allah berkati kamu dengan. Kemudian malaikat terus pergi jumpa al-a'ma, jumpa kawan buta. Macam tu juga tanya hang mau apa? Jawab buta ni ayyaruddallahu ilayya basari. Aku kalau boleh Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatan mata. Mata ada, jelek tapi tak nampak. Dia kata kalau boleh Allah Subhanahu wa taala kembalikan balik penglihatan mata aku ni. Mata tu ada dah, bagi penglihatan tu mai balik. Fa'ubsiranna, mudah-mudahan dengan tu aku boleh tengok orang ramai ada depan. Famasahahu, malaikat sapu biji mata dia, faraddallahu ilaihi basara. Serentak dengan malaikat sapu tu, Allah kembalikan penglihatan dia. Tiba-tiba mata tengok nampak lagi. Malaikat tanya dia, harta apa hang mau? Buta ni kata al-ghanam, aku mau kambing. Fa'u'tiya syatan walidah, maka diberilah kepada dia kambing tak tengah duk bunting. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kana li hadza wadin min al-ibil wa li hadza wadin min al-ghanam wa li hadza wadin min al-baqar. Tiga-tiga orang ni tadi ni, hak sopok minta unta, tiba-tiba unta ni dia membiak, satu lembah penuh unta dia. Tiba-tiba hak botak minta lembu tadi ni, satu lembah penuh lembu dia. Tiba-tiba hak buta minta kambing tadi ni, satu lembah penuh kambing dia. Allah bagi dekat mereka tiga-tiga orang ni kemewahan yang tentu sekali. Yang pertama, hilang aib daripada mereka. Yang kedua, jadi mewah dengan tiba-tiba Allah bagi macam tu. Tidak lama lepas tu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat hak pi jumpa depa ni juga, pi jumpa balik ketiga-tiga orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila malaikat ni ata al-abrah fi suratihi wa hayatihi. Malaikat ni pi jumpa kawan yang sopok ni, hal keadaan malaikat yang pi jumpa tu macam keadaan dia dulu. Malaikat pi dalam keadaan rupanya macam kena sopok. Dijumpa. Faqala, kata malaikat, rajulul miskin. Malaikat kata, aku ni satu orang miskin. Malaikat ni kata, qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Aku dalam musafir, bekalan makanan aku terputus. Aku ni sudahlah satu orang miskin. Aku musafir bawa bekal sikit, bekalan tu sudah habis. Fala balagha lil yawm illa billah thumma bik. Dia kata nampak gaya aku tak boleh terus dah perjalanan ni, melainkan kalau Allah bantu aku dengan bantuan kau. Aku tak boleh terus dah musafir aku ni dengan keadaan aku miskin, dengan bekalan makanan dah tak ada ni, aku tak boleh terus dah perjalanan ni, melainkan kalau sekiranya Allah bantu aku dengan bantuan kamu. Jadi kata macam tu. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'ira ataballighu bihi fi safar. Dia kata aku minta tolong dekat dengan nama Allah, Tuhan yang memurniakan kulit yang cantik dekat yang memurniakan harta dalam bentuk unta yang banyak kepada hang. Minta tolong aku sikit supaya dengan pertolongan tu aku boleh terus perjalanan. Malaikat tu pergi minta, bukan pergi minta tolong saja, dia sebut tu aib kau dulu ni. Aku minta tolong dekat hang dengan nama Allah. Dia kata Allah Tuhan yang bagi kulit yang cantik dekat hang.
Saja malaikat ni sebut macam tu. Kerana itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku minta tolong dekat hang dengan nama Allah. Allah Tuhan yang menganugerahkan kekayaan unta yang banyak ni. Minta tolong aku sikit. Nabi kata faqala. Maka kata laki-laki hak dulunya sopak ni, dia kata al-huquq katsira. Ada kata minta maaf banyak-banyak lah. Aku pun tanggungjawab banyak. Al-huquq maksudnya hak dan tanggungjawab aku banyak. Aku nak kena belah mak aku, nak kena belah ayah aku, nak kena belah keluarga aku, nak kena belah adik-beradik. Aku nak habaq kata aku tanggungjawab banyak. Jadi nak tolong hang ni nak buat arai. Bila dia kata lagu tu, malaikat kata dekat dia, ka'anni a'rifu. Malaikat kata aku rasa kita kenal. Ka'anni a'rifu. Seolah-olah aku ni kenal. Dia kata, alam takun abra. Dia kata, hang dulu bukankah kena penyakit sopak? Dia kata, yang zarukan nas, bukankah hang dulu orang ramai pandang jijik dekat hang? Malaikat kata kat dia, fakiran, bukankah hang dulu fakir, miskin, apa pun tak ada? Bukankah hang dulu miskin, sudahlah miskin, penyakit sopak pula, sudahlah miskin, penyakit sopak, siapa pun tak mau mai dekat dengan hang? Bukankah hang dulu macam tu? Fa'ataka Allah. Dia kata, bukankah apa yang ada kat hang ni Allah bagi? Setelah Allah takdirkan hang miskin, setelah Allah takdirkan dekat hang ni rupa hang dulu dengan penyakit sopak, dengan semua dalam keadaan orang semua pandang jijik, tiba-tiba hari ni Allah bagi hang tegak, hari ni Allah bagi dekat hang kekayaan unta penuh satu lembah. Bukankah Allah yang bagi kat hang semua benda ni? Malaikat kata dia dulu, faqala, kata sopak ni, innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Ada kata dah, silap orang. Silap orang. Apa yang ada kat aku lah ni, dia kata, innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Aku mewarisi harta ni daripada nenek moyang. Terlupa. Malaikat peringat dia dah. Malaikat peringat dah. Hang dulu bukan cerita semua. Ada kata dah, hang silap orang. Lalu dua sopak aku. Aku tak pernah sopak-sopak ni. Aku tak pernah. Bukan tak pernah kena tengok. Aku tak pernah. Ada orang sikit sopak ni. Kekayaan yang ada kat aku ni bukan kata Tuhan bagi apa dah. Ni yang ni memang aku keturunan orang kaya. Dia kata kat malaikat dulu. Faqala, Nabi kata, malaikat kata dekat hak sopak ni, in kunta kadziban fatayyaraka Allahu ila ma kunta. Malaikat kata, kalau hang bohong aku, Allah akan kembalikan hang pada rupa hang dulu. Serentak dengan malaikat kata tu, serentak dengan tu, jadi balik apa yang dia berkenal dulu. Malaikat ni terus pergi jumpa Al-Aqra' kepada botak ni. Pergi dalam keadaan rupa botak juga. Bila sampai, malaikat kata dekat dia, seperti mana yang dia kata kepada penyakit sopak. Rekahnya begitu. Dia kata balik, dia kata, aku ni satu orang miskin dalam perjalanan, bekalan makanan sudah habis, aku minta tolong dekat hang dengan nama Allah, Tuhan yang menumbuhkan rambut. Dia pergi sebut yang tu. Kawan ni pun macam mana kawan tadi juga, macam mana sopak tadi juga, dia jawab, dia kata hang silap orang. Dia kata hang silap orang. Aku daripada beranak-beranak keluar main rambut dia. Dan demikian jugalah malaikat kata, wa in kunta kadziban fatayyaraka Allahu ila ma kunta. Kalau hang bohong aku, Allah akan balikkan hang pada rupa hang dulu. Serentak dengan tu jatuh rambut berdua-dua, botak balik dia. Jadi depan-depan mata, macam mana depan-depan serta-merta tu botak tumbuh rambut, macam itulah serta-merta rambut penuh dia jadi botak balik. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga arada syai'an an yaqula lahu. Ini bukan benda mustahil begitu.
Kemudian malaikat pergi kepada kawan yang buta, pergi dalam rupa keadaan buta juga. Malaikat kata dekat dia, ana rajulun miskin wa ibnu sabil, aku orang miskin pula dalam perjalanan. In qata'at bi al-hibal fi safari, bekalan makanan aku terputus. Fala balagha li al-yawm illa billah thumma bik. Aku tak nampak orang yang boleh tolong aku melainkan Allah, dan juga hang boleh tolong aku dengan kehendak Allah. Dia kata, aku minta dekat hang dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan radda alaika basara, yang mengembalikan penglihatan pada mata. Syatan, Tuhan yang bagi kambing penuh lembah kepada hang. Mudah-mudahan dengan bantuan hang ni aku boleh terus perjalanan aku. Kata kawan yang buta ni, dia kata, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basara. Dia kata betul macam hang kata. Hang ni macam tahu-tahu aja, dia kata. Memang betul dulu aku buta. Dia kata, Allah kembalikan penglihatan kepada aku. Ini hang buat tiga. Dia kata, fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Apa hang mau ambil, hang tak mau tinggalkan. Ni kawan hak nombor 3 ni. Dia kata dekat malaikat yang mai ada rupa buta minta tolong dekat dia ni, dia kata betul lah gua hang kata hang macam tahu kata aku memang dulu buta. Allah yang mengembalikan penglihatan aku. Dia kata dah ni apa hang mau ambil. Hak mana hang tak mau tinggal, hak tu hak aku. Dia kata. Fa wallahi, dia kata demi Allah, la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Dia kata aku tak akan susahkan hang dengan apa yang hang minta. Hang ambil, hang jangan jadi susah. Macam tu punya doa ada. Faqala, malaikat kata dekat dia, amtik malak. Malaikat kata, dah harta ni ambil hang. Malaikat kata, fa innama ubtulitu. Dia kata sesungguhnya kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, faqad radiyallahu ank. Aku nak bagi kau keputusan dia. Allah tetap redha pada. Dia kata, wa takhita ala sahibai. Dan aku nak bagi tahu kawan hang hak dua lagi. Hak sopak dengan hak kena penyakit botak tadi ni, Allah Subhanahu wa taala murka pada dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaihi. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cerita ni kita pernah dengar. Tapi kita tak dengar dalam bentuk hadis yang sempurna macam yang kita baca. Maka malam ni jelas kepada kita bahawa cerita 3 orang ni yang kata sopak, botak dan buta ni adalah cerita yang sabit daripada hadis yang sahih. Kesimpulan daripada hadis ni ialah nombor 1, kita jangan lupa kita tak. Itu nombor 2. Kita jangan lupa kita ni tak. Yang tu jangan lupa. Tak ada manusia beranak-beranak keluar main terus jadi elok sempurna, tak ada buat salah apa, tak ada. Semua kita ni beranak-beranak main ni kita melalui proses biasa. Kita daripada budak-budak mengaji sikit sampailah jadi kita lagu kita lah ni. Nak sampai lagu kita lah ni tuan-tuan macam-macam akal dah kita buat. Hari ni Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati kita, kita nak jadi manusia yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita. Jadi dengan ingat diri kita siapa, kita tak akan jadi tak berhujah. Kita tak jadi sombong, kita tak jadi bercakap macam kita ni beranak-beranak main baik kita hari ni tak pernah buat jahat. Kita tak jadi kita tu. Pasal apa? Pasal kita ingat kita tak. Jadi nombor 1 pengajaran dia, jangan lupa kita minta. Nombor 2, pengajaran yang boleh kita ambil pada hadis ni, apa yang ada pada kita hari ni semua hak Allah. Apa hak ada kat kita hari ni? Hari ni Allah bagi kat kita sihat. Sihat ni pun hak Allah. Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Tengah duk sihat boleh jadi. Tengah duk sihat boleh jadi. Anak nakal saya tu. Anak nakal baru minggu lepas. Sakit kepala. Sakit kepala. Duk ingat lagu sakit kepala biasa. Mak dia di doktor-doktor bagi ubat painkiller. Makan hilang sakit. Lepas tu sakit balik. Makan hilang sakit. Lepas tu sakit balik. Saya kata dekat Pak dia. Kita cuba bawa pergi dekat doktor pakar. Tengoklah.
Lah ni ada teknologi MRI, CT scan, apa pergi buat tengok benda ni semua nak bagi pasti sakit apa betul-betul dia. Tuan-tuan, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Scan tengok ada brain tumor, ada ketumbuhan di otak. Doktor kata pula ketumbuhan tu dah mula pecah. Doktor kata kalau tak buat berdasarkan ilmu saya, lebih pada Tuhan yang lebih mengetahui. Berdasarkan ilmu saya, kalau tak buat rawatan segera, dia kata dia mempunyai harapan hidup 400. 400. Kalau pergi buat rawatan, dia kata harapan untuk berjaya dengan rawatan tu 70%. Macam mimpi. Macam mimpi anak muda lagi umur awal 20 tiba-tiba main macam ni punya cerita. Betul tak boleh cakap benda sihat Tuhan bagi, sakit Tuhan bagi. Dengan umur kita adalah hidup 40 lebih, hidup main 50, 60 ni tuan-tuan. Kesihatan hak Tuhan bagi, bila-bila Tuhan boleh ambil balik. Maka kita kena ingat, apa pun juga benda hak ada ke kita, semua hak Tuhan sebenarnya dia bagi pinjam aja. Hatta nyawa kita pun Tuhan punya. Tuhan bagi pinjamkan, dia ambil balik bila main. Ini kena. Yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil ialah tolonglah orang susah. Tak boleh tolong banyak, tolong kadar mampu kita. Ingat balik macam mana kisah isteri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sampai kurma sebiji pun dia koyak tu bagi dekat orang perempuan nak dukung anak main duk abang tak makan apa di rumah dia. Dia koyak kurma bagi sebelah. Tinggal sebelah minta lagi hak sebelah tinggal itu pun dia bagi sampai tinggal ayam jadi orang. Bila Nabi balik dia habaq, ya Rasulullah, hari ini kita roti buka puasa kita ayam je. Kurma ada tu pun aku bagi dah dekat orang yang aku rasa lebih susah daripada kita. Nabi kata dekat dia apa? Nabi kata, wahai Aisyah, kalau kamu takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah walau bisyidqi tamrah, walaupun dengan sebelah buah kurma. Kalau kamu takut neraka, sebelah buah kurma pun bagilah. Kalau tak boleh bagi sebiji, sebelah pun koyak lagi. Kalau kamu takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tolong orang susah. Tolong pada kadar mampu. Yang keempat, pengajaran yang boleh kita ambil ialah menyertai kematian tak ada guna. Menyertai kematian tak ada guna. Tumpah kita bersihat macam ni, tumpah Allah bagi dekat kita kudrat. Boleh berjalan daripada rumah, main masjid, main surau, main haji dan sebagainya. Buat benda-benda yang baik. Buat. Itu Tuhan bagi kita lumpuh, Tuhan bagi kita nak mengat, nak bergerak tak boleh. Masa tu nak menyesal. Pasal tak nak buat ibadat, menyesal kematian tak ada. Jadi kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita baca ni. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada terus menambah dosa, daripada terus buat kesilapan demi kesilapan, yang dosa dan kesilapan ini ternyata dia akan membebankan kita di akhirat. Mudah-mudahan kita dimulai